Aku jumpa dengan DMA Islam. Surprisingly, mangkuk ayun tu DMA Islam kalau kau tengok video ni, kau memang idola aku lah. Sebab apa? Dia ada RM100,000 cash dalam account bank dia. Kau mungkin gelak-gelakkan dia masa dia kena tibai tu, betul tak? Kau gelak sakan, kau gelak sakan kat dia. Dia ada RM100,000 bro. Setiap bulan dia buat RM18,000, RM15,000 minimum. Dan aku cakap, macam mana kau buat income macam ni? Dia kata, satu bulan income dia daripada affiliate saja dalam RM8,000. So tanya, apa kau buat affiliate macam mana? Dia kata, buatlah video bodoh tuan. Dia buat video sehari dia boleh dapat RM250 hingga RM300. Lepas tu selebihnya dia buat review, dia dapat sponsorship ke apa kan. So korang kalau tak nak RM200, RM300 sehari, terpulang lah. Tapi baik buat daripada kau gelakkan dia Islam. Kena gila, kena bantai dia koroi. Dia kaya apa? Dia pun cakap, kalau dia kalah pun benda ni tak menjejaskan akaun bank dia. Tapi korang kalau tak buat ataupun tak ada kemajuan, benda ni akan menjejaskan kehidupan korang mamak. Lagi-lagi macam Fahmi, anak dah 3, sempat ke nak tengok bapak dia kaya? Inilah masanya. Siapa lagi? Kau nak kahwin dahan? Bila lagi kau nak usaha supaya satu hari nanti family kau kaya? So affiliate dia memang tak ada hari ni terus masuk commission betul tak? Ataupun hari ni ada orang beli. Tapi video tu selama-lamanya generate income untuk kita. Mungkin satu video yang kita post hari ni, tahun depan baru dapat sale. Tapi kalau hari-hari kita post video, hari-hari lah ada duit. So hari-hari kena buat video, hari-hari kena cuba buat, hari-hari jangan malas. Lagi-lagi bila kita tahu kita ni miskin kan. Macam Raf dia kata dia kaya, suruh dia belanja, tengok semua makan buat you tengok kalau betul kaya. Tapi kita bukan kaya. DMA Islam cakap untuk dia yang gaji RM15,000, RM18,000, kau tadi kata kau miskin dah kan. DMA Islam cakap RM15,000 hingga RM18,000 adalah top 1% B40. So kau B40 lagi, tapi kau sibuk nak beli FL5 lah, apalah, nak bawa pergi club. Dulu lepak kelab-kelab yang free, sekarang nak lepak dekat apa, Benang lah, apalah punya nama kelab, Benang lah, Seluar Dalam lah, apalah. So ini kena change.